nak pesan sikit, lepas pukul 12 malam janganlah keluar. Kalau awak ada keluar ke mana-mana bawah pukul 12 malam tu, pastikan awak dah ada kat rumah, dah balik sebelum masuk ni pukul 12. Lagi awal, lagi bagus. Dan dia tengok, dia jengukkan kepala dia kan, macam yelah tengok tak ada sesiapa, yang ada pun gelap. Dalam pukul 3 pagi, Abang Ajak ni terjaga sebab dia dengar kerusi dengan meja dekat ruang tamu bergesek. Macam ada yang menarik-narik tau. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni stay tune macam biasa untuk dengarkan, tonton perkongsian kisah seram yang aku nak sharekan untuk dalam video kali ni. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Dan buat korang semua yang tengah tengok ni, yang tengah tonton ni, yang belum lagi subscribe Faiz Cerita, aku sangat-sangat memohonlah kepada korang guys untuk support. Hanya jangan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan kalau boleh, kalau korang tak keberatan, komenlah apa-apa yang sepatutnya dekat ruang komen di bawah guys. Sebab support daripada korang, komen daripada korang sangat-sangat aku perlukan untuk aku membangkitkan diri, untuk beri semangat pada diri sendiri, untuk beri karya-karya yang terbaik, dan juga memberi aku satu semangat jugalah untuk memperbaiki kelemahan dari semasa ke semasa guys. So, apa yang aku nak kongsikan dalam video kali ini, perkongsian ini adalah dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan nama Ajak. Aku panggil dia Abang Ajak je lah. Dan Abang Ajak ni dia beritahu pengalaman ni terjadi sewaktu dia bekerja sebagai penyelia dekat satu ladang kelapa sawit ni dekat Johor. Dan pengalaman seram yang dia hadapi ni terjadi apabila dia duduk dekat satu rumah yang disediakan oleh syarikat. Rumah ni memang betul-betul berada dalam ladang kelapa sawit tu. Dan dekat situlah dia terpaksa tempuh bermacam-macam gangguan guys, sehingga membuatkan dia tak tahan dan dia terpaksa pindah daripada rumah tu. Dan dia hanya dapat bertahan duduk kat rumah tu dalam 2-3 hari je. Lepas tu dia dah tak boleh nak patah balik duduk kat rumah tu. Dia sanggup duduk dekat tempat lain walaupun jauh sikit untuk dia pergi kerja. So kalau korang nak tahulah kisah ni okey ke tak okey, korang kena stay tune sampai habis. Bila Abang Ajak ni dah sampai dekat rumah tu, ada beberapa penduduk kampung lah jumpa dengan dia sebab kebetulan tersempat dengan dia. Borak-borak lah dengan dia. Lepas tu diorang bagi tahu dekat Abang Ajak ni, awak duduk sini elok-elok lah, dan kalau boleh nak pesan sikit, lepas pukul 12 malam janganlah keluar. Kalau awak ada keluar ke mana-mana bawah pukul 12 malam tu, pastikan awak dah ada kat rumah, dah balik sebelum masuk ni pukul 12. Lagi awal, lagi bagus. Dan bila awak duduk dekat rumah ni, kalau awak ada dengar bunyi yang belik-belik, janganlah pula awak menegur ataupun keluar perkataan yang bukan-bukan. Abang Ajak pun dia tak adalah membantah. Dia pun faham je lah. Dia pun, baiklah, saya faham tu. Dalam fikiran Abang Ajak, waktu dia menerima nasihat tu, dia tak fikir ke arah yang lain lah guys. Yelah, dia anggap macam, yelah satu nasihat kan, nak pergi pun nasihat yang baik, apa salah pun dia terima. Gangguan awal ataupun gangguan yang pertama, malam pertama dia duduk dekat rumah tu, masa tu dalam pukul 1 pagi, Abang Ajak ada dengar satu bunyi ketukan dekat pintu belakang. Dia ingatkan pekerja-pekerja ladang datang cari dia. Dia pun buka lah pintu. Bila dia buka pintu, tak ada sesiapa. Dan dia tengok, dia jengukkan kepala dia kan, macam yelah tengok tak ada sesiapa, yang ada pun gelap je, yang ada pun pokok-pokok kelapa sawit. Jadi Abang Ajak pun tak adalah nak buang masa lama-lama kan, nak buka pintu tu lama-lama. Dia pun tutup pintu lah. Jadi bila dia dah tutup tu, dia nak patah balik lah, nak pergi dekat ruang tamu. Belum sempat dia nak pergi kat ruang tamu tu, lepas tutup pintu tu, tak lama kemudian dengar lagi bunyi ketukan. Tapi bukan dekat pintu, dekat tingkap dapur. Masa tu dia kata dia ada rasa lain macam sikit lah. Dia tak ada pun nak pergi kat tingkap tu nak jenguk, sebab dia kata tiba-tiba masa tu jantung dia dah berdegup kencang dah guys. Dia baca doa dalam hati apa yang dia tahu, dan dia pun terus masuk dalam bilik nak tidur. Malam keduanya pula Abang Ajak ingat lagi, tapi waktu tu tak ingat pukul berapa, tapi boleh dia katakan tengah malam kot, pukul 11 lebih macam tu lah.
Waktu tu dia dekat meja dekat ruang tamu, tengah buat kerja sikit lah. Dia kata buat laporan macam tu lah. Tengah-tengah abang ajak ni tengah buat kerja, tengah khusyuk kan, tengah layan buat kerja. Dia ada dengar bunyi suara perempuan tengah gelak dekat luar rumah. Suara yang gelak tu macam suara yang memang kelakar sangat lah benda tu. Dengar jelas sangat. Tapi memang suara perempuan gelak. Makin lama suara tu makin dekat pula dengan dia. Pelan-pelan abang ajak pun dia nak tengok. Dia nak intai dekat tingkap, dekat ruang tamu tu. Dia pun buka tingkap, nak intai lah. Tengah-tengah dia intai tu, suara yang ketawa bukan main suka tadi yang dia dengar tu bertukar jadi satu suara macam melai. Lepas tu diselarikan dengan macam bunyi menangis pun ada. Abang ajak masa tu dia dah rasa seram sejuk lah. Dia pun tak intai lama, tutup tingkap, kunci pintu dalam rumah, pintu belakang, pintu depan apa semua, tutup tingkap rapat-rapat, masuk dalam bilik. Selepas 10 ataupun 15 minit dia dah masuk dalam bilik tu, ada pula gangguan lain. Dia dengar ada bunyi yang macam berjalan dekat atas bumbung. Lepas tu tak lama kemudian, bunyi tapak kaki tu berlari pula. Duduk. Dalam 10 minit macam tu lah. Abang ajak pun dia abaikan, dia duduk diam-diam, dia baca lah apa yang dia boleh guys. Lepas tu, bila dalam setengah jam ke atas macam tu kot, dia kata hilang. Dan abang ajak rasa macam ni macam dah okey ni, macam dah tenang. Dia pun tidur lah. Dalam pukul 3 pagi, abang ajak ni terjaga sebab dia dengar kerusi dengan meja dekat ruang tamu bergeser. Macam ada yang menarik-narik tau. Dia pun pergi mengintai lah dekat pintu, dekat celah pintu bilik tu. Kok ada yang masuk nak curi ke apa ke? Ada orang masuk rumah ke? Tapi tak ada sesiapa. Dan yang memeranjatkan je guys, bila dia mengintai kat celah pintu tu, memang betul kerusi dengan meja tu bergesek dengan sendirinya. Maksudnya bergerak dengan sendirinya. Masa tu dia kata suatu barang dia kaku, peranjat. Tak pernah dia nampak benda macam itu guys. Tengah-tengah dia mengintai dekat celah pintu tu. Lepas tu dekat tingkap, dekat orang tamu tu, ada satu sudut tu, dia nampak satu sosok tinggi. Dia punya fizikal tu bukan kain putih ke apa, dia kain warna hitam, rambut panjang, tak nampak muka. Dia berdiri dekat situ. Abang ajak pun apa lagi guys, dia kata dia masih ingat lagi dia meraung menjerit sambil membaca ayat kursi. Tapi dalam keadaan macam tu, dia tak pastilah, mungkin dia salah baca, mungkin ada yang tersilap sebab dia dalam keadaan yang dah takut masa tu. Dan apa yang dia nampak tu tak hilang pun, masih ada kat situ walaupun dia cuba membaca ayat kursi. Abang ajak pun terus tutup pintu bilik dia guys, duduk atas katil. Dia ingat macam nak tenang-tenang sekejap. Lepas dia duduk atas katil tu, pintu bilik dia kena cakar. Uish, dia kata bunyi cakar tu bukan bunyi cakar yang macam kucing yang tak tahu, dia macam tu tau. Memang real bunyi tu guys. Abang ajak dia dah mati akal lah, dia tak tahu nak buat apa ni. Nak call siapa-siapa pun situ, line pun susah. Tak macam mana spontan, dia terpandang tingkap dekat dalam bilik tidur tu. Ada tingkap, dia cabut satu-satu guys. Sebab kalau dia nak buka pintu bilik, nak ikut pintu depan, memang tak boleh lah. Dia dah nampak macam gitu, tak ada pilihan. Cabut tingkap tu satu-satu, terus dia keluar ikut tingkap tu. Abang ajak pun lari lah, rempuh lah ada kelapa sawit tu. Dia masa tu dah tak fikir lah, gelap-gelap lah, terpijak apa, terpijak kayu ke apa, lantak dia tak peduli lah. Dan sepanjang dia berlari dalam keadaan ketakutan ikut laluan kelapa sawit tu, dia dengar ada bunyi dahan pokok patah satu persatu, macam seakan-akan ada yang memanjat pokok tu nak kejar dia. Dan ini momen yang memang abang ajak dia masih ingat lagi. Tengah-tengah dia berlari tu kan, dalam keadaan tunggu pengapar tu, dia macam terberhenti kejap sebab dia ada terpandang satu benda kat celah-celah pokok kelapa sawit. Tak jauh pun dari tempat dia berdiri tu, ada sosok rambut panjang, kain putih, tergantung terbalik dekat dahan pokok. Sosok tu tengah memandang abang ajak. Muka memang tak nampak abang ajak kata, tapi mata dia bukanlah merah ke apa, mata dia kosong. Dan sosok tu mengeluarkan satu bunyi guys, bunyi mengilai. Dan lepas tu dia ketawa pula tu.
Bang Ajak rasa macam nak pingsan tu. Dia kata lemah dah ni, dah tak ada daya. Tapi dia kuatkan juga berlari sambil dia menjerit, sambil dia melontarkan lah surah-surah yang dia tahu. Dia berlari tak berhenti guys, berpeluh satu badan. Sampailah dia jumpa satu pondok pengawal ni. Sampai je dekat pondok pengawal tu pun tanyalah, bang kenapa ni bang kan, kenapa ni berlari macam gini berpeluh-peluh. Dia pun duduk kat situ ceritalah. Pengawal ni pun dia nak teman Abang Ajak ni pun pergi ke rumah tu pun dia pun takut. Dah lah lewat malam macam itu, dengar pula banyak cerita macam macam tu kan. Jadi pengawal tu cakap, tak apa bang, bang duduklah sini bang sampai besok pagi, nanti kita pergi dekat rumah tu besok pagi. Esok paginya ada beberapa orang dia teman Abang Ajak ni pergi dekat rumah tu. Bila sampai dia dekat rumah tu guys, pintu terbuka luas. Barang-barang dalam rumah tu macam kerusi, meja, semua terbalik tau. Senang cerita keadaan dekat rumah masa tu Abang Ajak nampak memang tak teratur, tak terurus. Dia rasa macam ada seakan-akan yang mengamuk dalam rumah tu. Sebab semuanya dah terbalik. Dah memang ini ke sana, ini ke situ. Selain daripada pekerja-pekerja ladang dan ada seorang dua pengawal yang ikut Abang Ajak kat rumah tu, ada jugalah dalam 2-3 orang kampung datang kat rumah tu jumpa dengan Abang Ajak. Abang Ajak pun nak tak nak terpaksa share lah cerita pengalaman dia ni, apa yang dia lalui kat rumah tu. Dan penduduk kampung tu pun bagi tahu dekat Abang Ajak, sebenarnya kalau awak nak tahu, rumah ni dibina atas tapak perkuburan lama sebelum ladang ni dibuka. Sebelum ni pun ada pekerja-pekerja lain yang duduk dekat rumah ni, semuanya tak tahan. Dalam 2 hari, ada yang sehari, semuanya terus keluar. Mungkin gangguan yang diorang kena macam awak kena ni kot, mungkin lagi dahsyat. Tapi memang tak ada yang berani duduk berbulan-bulan ke bertahun ke, memang takkan boleh. Abang Ajak pun dah nekat tak nak kembali kat rumah tu. Dia duduklah kat rumah lain. Dia kata walaupun jauh sikit tak apalah, yang penting selamat dan dia aman. Last dia bekerja untuk syarikat tu, lepas beberapa bulan dia dah berhenti. Dia adalah macam pergi jenguk-jenguk saja-saja, nak jumpa-jumpa orang situ. Pada masa yang sama nak tengok keadaan rumah tu. Rumah tu dia nampak kosong, tak ada siapa-siapa duduk. Dan memang nampak rumah tu daripada jauh pun memang nampak scary lah, memang nampak horror gila. Dia kata tak ada siapa yang berani nak dekat ke, nak pergi bersihkan ke, nak robohkan ke. Memang setakat yang dia nampak waktu tu last, memang rumah tu dalam keadaan macam tu. Ada orang kampung yang dia jumpa waktu tu sharing dekat dia, yang ramai juga yang dengar hampir setiap malam rumah tu tak ada orang. Tapi bila malam, contoh bila tengah malam pukul 12 ke atas, macam ada orang kat dalam rumah tu, dengar bunyi bising. Tapi yang paling selalu dengar bunyi orang menangis, orang ketawa kat dalam rumah tu. Inilah pengalaman kisah benar yang dia kongsikan guys. Apa yang berlaku sewaktu dia bekerja sebagai penyelia ladang kelapa sawit di Johor pada tahun 2005. So guys, untuk korang yang tengah tengok ni, terima kasih banyak-banyak guys. Itu sahaja perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ni. Terima kasih sebab sudi untuk menonton. Kalau boleh, kalau korang nak nilaikan ke, nak sharingkan apa-apa, korang komen dekat ruang komen di bawah. So itu sahaja guys. Minta maaf jika ada salah silap, jika ada kata-kata ataupun apa saja kelemahan yang aku tak sedar, aku akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Untuk korang yang tengah tengok ni, kalau ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh DM ataupun emailkan jadi Faiz cerita. Pada yang tengok ni yang belum lagi subscribe, bantu support guys, subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. So aku harap korang yang tengah tengok ni please stay tune support Faiz cerita guys. Aku sangat-sangat perlukan support daripada korang guys. Okay, so itu sahaja guys, sekian dari Faiz cerita. Stay tune untuk next video InsyaAllah. Assalamualaikum.